Dia je yang suruh add ni. Sebab Iqmal dia tengah siap-siap tu. Tengah bersiap-siap apa nak pergi umrah. Nak pergi umrah kan? Dengan Daus kan? Tadi video call dengan Iqmal. Ada something kan kau nak disebut sekali? Tak tahulah. Bukan dengan Harry? Bukan. Jadi Harry tu orang kata kerja. Oh, kerja. Yang ini Kekal abadi. yang nyata. Alamak. Ada. Risaulah. Melu dah ada YouTube kan Melu kan? Dah ada dah. So Melu dah makan? Dah makan. Dah okey makan. lah. Tapi jogging lah tadi. Oh. Macam hamba lah. Macam kena duduk lagi lah dengan Harry. Siapa cakap tadi? Siapa tu? Siapa Keluar tu? sekarang. Siapa tu? Okay dah. Dah hilang dah. Add Datuk. Wow. Add Emma. Add Aina. Oh, lagi. Add lah semua orang. Dia orang memang ingat kita buat rumah terbuka lah daripada tadi lah. Mungkin dia orang ingat kita ni tengah buat makan-makan tak? Aduh ya. Tak payahlah korang. Nanti ada yang merindui. Sambung So, je tadi. Sambung. Apa je planning kau lepas ni? Tak lah Aku planning. Aku dah riki-riki tau. Rumah sewa area New York. Wow. Aku tengok. Sebab aku rasa macam duit aku sekarang dah level-level situ je. Belagak. Aku tengok rumah sewa kat KL murah sangat. Aku rasa macam apa ni murah je. Bulan-bulan 3,000 4,000 macam Dia boleh Datuk Ali Syukriah. aku rasa macam tak kot. Malaysia tak kot. It's not yes for me lah. Not my taste lah, not my level lah. Not my type. Tapi kalau nak pindah New York, tudung kena tukar. Tak, tudung tetap kita bawa. Tak payah, tudung tukar. Nak tukar tudung apa? Tudung pakai tudung lain. Tak Kan boleh. kita ada kurikulum Tunas Puteri, Pandu Islam. Sama lah tapi warna lain. Tak boleh. Aku dulu budak cadet polis. Apa So tu memang cadet hitam. Cadet polis biru Itu biru gelap. Sekolah aku hitam. Kau sekolah mana ni? International school. Wow, faham. Kau Korean International School aku dulu. tak nampak Korea. Nampak koyak.